Bila underwear kita kena air kecing, kita kena basuh. Betul tak? Basuh tu adakah wajib pergi masuk dalam dobi? Adakah wajib kena basuh di rumah, basuh di pejabat? Tidak sah. Ada sebut dalam kitab fiqh. Dan barang siapa yang hendak solat, lalu pakaian solat terkena air kencing, maka wajiblah dia basuh hingga bersih sebelum mengangkat takbir. Jika dia basuh di rumah baru sah, di pejabat adalah tidak sah. Ada? Tak ada. Kan senangnya agama Islam. Bila underwear kena air kecing, biasa ni basuhlah bahagian kena tu, baru semayang. Dalam basuh pak najis, wajib tak guna sabun? Tak wajib, sunat saja. Kerana dia menambah lebih bersih. Faham tak lagi? Nak, dah dia nak tengok basuh kat mana? Lah underwear takkan basuh bahagian belakang. Ada orang kecing kena bahagian belakang? Ada? Apa tekak basuh abang? Kena kecing. Dah buat apa? Masa ngecik tadi kecing. Dah kecing kena tak tekak? Dah tahu lah, dia kena tekak mau. Bengong namanya. Jadi kalau seluar dalam kita kena bahagian mana? Kena bahagian depan. Biasanya kalau orang kecing, ni underwear tak kira lelaki puang, seluar dalam dia kena, biasa depan ni ke kat tepi-tepi ni? Depan ni dah payah benda, dah mu kena dah mu nak semayang Zuhur, mu kena kecing, kena air kecing. Basuhlah dalam tandas pejabat. Rumah tak usah cerita lah. Faham tak? Faham? Basuh dalam tandas, masuk dalam tandas. Bukalah seluar dalam. Buka luar tu dulu. Luar panjang, jangan buka luar dalam dulu, payah. Buka luar panjang dulu, luar kerja. Lepas tu bukalah seluar dalam, faham? Ambil luar dalam tu, buka paip. Jangan basuh selai, payah kering. Ni ujung ni saja ni. Buat gitu. Awak ni, cabut luar dalam. Kuci lu bitu. Faham tak? Faham tak? Ni cucur air. Cucur air. Biar air tu lebih banyak daripada yang kena sini. Sah pada syarak. Faham? Biar air tu banyak gitu. Lepas tu basah. Bila basah nak buat warna kering. Jetik ni. Faham tak? Lepas itu semua kena ajar. Pakai balik. Suci tak? Dah tak kering. Lah takkan lagi jemur pula. Faham tak? Takkan lagi jemur lah pejabat. Atau buat jalan dia. Faham? Tak boleh tak buat lagu tu. Pasal tandas pejabat saya, pintu tak boleh kunci. Nanti saya tengah buang itu orang masuk. Kalau gitu senang. Tak wajib buka underwear kita. Faham? Pergi kat paip, tarik je. Kan dia spring, tarik buat keluar gitu. Takkan underwear buat dengan pelewu. Faham tak? Tarik getah keluar gitu, tarik jiru air. Biar banyak-banyak, genyek. Faham? Lalukan air sekali lagi. Sekira-kira banyaknya air tu membawa najis bersama turun. Faham? Sah pada syarak. Dah lepas tu lepas pelepuk biar masuk balik. Faham? Mudah sangat. Kacing seluar, pergi semayang. Payah sangat, buang underwear tu, pakai luar panjang. Siapa dak semayang tak faham bab najis.